Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu surah namanya surah Ar-Rahman. Apa yang menakjubkan pada surah Ar-Rahman ialah pertama, surah Ar-Rahman, tuan-tuan dan puan-puan, ada 78 ayat. Saya dah senarai kat sini. Dalam 78 ayat itu, sebanyak 31 kali ataupun 31 ayat ada sebutan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ia mewakili 40%. Ia mewakili 40% daripada jumlah keseluruhan surah Ar-Rahman. Okey. Perkara yang saya nak sebut ni, insya-Allah tuan-puan akan mudah faham kalau sesiapa yang selama ini sentiasa membaca surah Ar-Rahman kan. Biasa tak bertemu dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baca 3 ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah sebut tu? 31 kali. Sedangkan surah Ar-Rahman ada 78 ayat. Bermakna ada 40% surah Ar-Rahman itu pengulangan kepada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini Ustaz ingin berkongsi sedikit sesuatu yang menjadi pada hemat Ustaz seronok. Apa dia seronok? Ini dia. Ini adalah sebuah buku yang berjudul Energi Al-Quran. Menghuraikan sedetail-detailnya akan tafsir surah Ar-Rahman. Di bawah tajuk Menyingkap Rahsia Kekuatan Dahsyat di Sebalik Jagat Raya. Maknanya surah Ar-Rahman adalah surah yang menghuraikan segala-galanya nikmat Allah kepada kita yang besar-besar. Nikmat bumi, langit, kejadian alam dan keseluruhannya. Tetapi setiap kali nikmat itu yang menariknya ialah Allah akan selit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terjemahannya apa dia? Wahai manusia, dengan nikmat Allah mana lagi yang kamu mahu dustakan? Itu terjemahan kepada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau saya nak terjemah dalam bahasa mudahnya ialah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terjemah mudah apa dia? Wahai manusia, apa lagi yang tak cukup sehingga kamu payah sangat nak sembah aku ni? Tolong beritahu pada aku sikit. Allahu Akbar. Tuan-puan, rasa remuk redan hati kita kan? Bila Allah kata bercakap sedemikian rupa psikologinya. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Awal ayat Allah beritahu, wahai manusia, nah aku turunkan Al-Quran kepada kamu. Al-Quran itu petunjuk kepada kamu, memberi kebaikan kepada kamu. Hujung Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, apa lagi yang tak cukup tu sehingga kamu payah nak sembah aku? Beritahulah. Allah sebut lagi, wahai manusia, khalaqal insana min salsalin min Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi. Kemudian Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, apa lagi yang tak cukup? Beritahu daripada aku sehingga payah kamu nak sembah aku ni. Masya Allah. Allah sebut lagi, Allah jadikan siang dan malam, Allah jadikan bulan dan bintang, Allah jadikan api untuk kamu memanaskan badan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, beritahulah aku apa lagi yang tak cukup sehingga payah sangat kamu nak setia dengan aku ni. Beritahu ya. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, maaf cakap ya, kalau mak kita kata macam tu pada kita,
mak kita yang kita nampak depan mata kita, ayah kita yang kita nampak depan mata kita berkorban sepenuhnya untuk kita, bekerja siang dan malam untuk kita, mendidik kita sebaik mungkin. Tiba-tiba adalah sikit-sikit kita buat nakal pada mak ayah kita. Hujungnya mak ayah kita beritahu, wahai Azhar, cuba beritahulah kepada mak, apa lagi yang tak cukup, apa lagi yang kurang, yang patut mak berikan pada kamu. Cuba beritahu sikit. Sehingga kamu nakal sangat dengan mak ni, sehingga kamu nak durhaka pada mak ni. Bagi anak yang reti bahasa, gemuk redan hati dibuat. Gemuk redan. Dan memang Rasulullah SAW rekod menyaksikan apabila baginda Rasulullah SAW bangun qiyamul lail dan tahajud, di antara surah yang paling Nabi gemar membacanya setiap malam ialah surah Ar-Rahman. Sebab apa? Surah Ar-Rahman menjadikan hati Nabi remuk redan. Sebab adanya Ar-Rahman. Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Hujungnya dikatakan dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Jadi, dalam buku ini hadirin sekalian, Masya Allah, buku ini diolah dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar, dan diolah dalam bentuk yang moden, menjadikan kita seronok membacanya. Ada nilai-nilai saintifik, ada nilai-nilai yang menjadikan kita seronok, menjadikan kita rasa, Masya Allah, modernnya cara menterjemahkan Al-Quranul Karim. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 buah buku yang seumpama dengan ini. Satu ialah buku yang menghuraikan surah Ar-Rahman. Yang kedua, buku yang menghuraikan di bawah tajuk Kerajaan Al-Quran, pun sama, huraian dia Masya Allah sangat menarik, penulisannya sangat rapi, kemudian disokong dengan bukti-bukti saintifik, adanya gambar-gambar yang memang dikonfirmkan ia sangat related dengan terjemahan semasa. Dan yang ketiga ialah tafsir surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah di bawah tajuk Mesin Waktu Al-Quran, menyelidik informasi dari Lauhul Mahfuz yang terakam dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, Ustaz juga membaca buku ini daripada awal hingga akhir. Betul. Kalau kita membacanya benar-benar, kita akan insaf, bahkan memang kata menggetarkan jiwa kita. Ya Allah, besarnya Allah, hebatnya Allah, agungnya Allah. Jadi memang dia merupakan sesuatu yang sangat menarik, huraian yang sangat terperinci dan disokong dengan fakta-fakta yang saintifik. Buku ni memang tidak ada kat Malaysia. Ustaz jadikan ketiga-tiga buku ini bahan kuliah ketika mana Ustaz berkuliah di surau dan masjid. Dan Ustaz mendapatkan buku ni, Ustaz order daripada Indonesia. Satu kontainer Ustaz order, alhamdulillah. Pembaca ataupun yang mengikuti kuliah dengan Ustaz, semuanya mereka beli dan mereka rasa puas hati dengan membaca ketiga-tiga buku yang moden huraian dan syarahannya.